Kita masuk ke segmen yang ketiga dan segmen yang terakhir. Kita nak tanya mengenai perkembangan terkini Armada Negeri Kedah. Kita berbincang dengan saudara Faiz Tajuddin. Okey, untuk perkembangan Armada Negeri Kedah, selepas pemilihan pada tahun 2024, Armada Kedah berjaya bersidang sebanyak 15 bahagian di Kedah. So, setakat ni memang Armada Kedah tidak ada masalah. Dan Armada Kedah juga telah diketuai oleh saudara Muhammad Sofi Yudin selaku Ketua Armada Negeri Kedah ataupun lebih dikenali sebagai SOP, yang telah dipilih oleh Ketua Armada Malaysia iaitu YB Hilman Ilham lah semasa pemilihan 2024 tahun lepas. So pergerakan di Kedah ni alhamdulillah masing-masing ketua-ketua Armada masing-masing pun ada yang telah dilantik sebagai ahli majlis, yang dilantik sebagai pegawai MB, YB di kawasan masing-masing. So far memang di Kedah tak ada masalah apa-apa lah untuk perjalanan Armada di Kedah. Untuk ketua-ketua Armada di bahagian pun memainkan peranan masing-masing untuk perjalanan Armada Kedah sendiri. So betul-betul macam Armada Terbelun, aktif kebanyakan semua aktif di Kedah, tak ada masalah. Itu saja. So, saudara Najib ada nak penambahan? Saya di Kedah ni selaku naib ketua Armada yang pair dengan saudara Sofi. Kami ini sebenarnya dah mengenali antara satu sama lain selama lebih kurang hampirlah belah tahun dah saya ingat. Pasal kami dah main pick-up, main kelab pemotoran kereta pada ketika tu. Sebelum ni Tidak kenal dah. Okey. Dia main pick-up Ford Ranger, saya main pick-up Triton. Jadi kami dah kenal lama. Bila ditakdirkan untuk pair dengan beliau dalam politik punya ni, saya rasa memang tak ada isu apa lah kami berdua. Sebab tu saya pesan kat kawan-kawan, rakan-rakan yang ada dalam pimpinan Armada Negeri Kedah ni, jangan duk cucuk antara aku dengan dia lah. Kita politik kadang-kadang ketua dengan timbalan ni kebanyakan tak sehaluan. Kan? Tapi kita cuba nak kontrol tu, kita nak abang. Jangan duk cucuk antara kami kedua ni. Kau dah kenal lama. Sampai dia kahwin pun kita pi. Dia kahwin tahun 2015, satu tak bagi. Dia kahwin tahun 2015, satu pun tak ada lagi pada ketika tu. 2015 atau 2016 tu. Kita pun tak jadi satu lagi. Memang kita dah pergi konvoi kan konvoi kereta ni kan. Konvoi kahwin, kahwin. Kita dah pergi dah. Ya, betul lah, lama semua. Dah kenal lama lah. Jadi itulah keakraban antara saya dengan dia ni. Jadi memang saya rasa untuk nak buat urusan dan pengaturan Armada di Negeri Kedah ni memang nampak sangat smooth lah, dibantu dengan saudara Faiz Tajuddin ni. Saya rasa dia pun antara orang kuat saya juga lah dalam nak menguruskan Armada ni. Saya Armada ni, kami umur sampai 35 saya yang boleh jadi Armada. Jadi umur kami ni tak macam dengan parti-parti lain. Parti-parti lain untuk pemuda 40, dia boleh pilih 40, kita sampai 35 saja. Jadi fresh lah kita ni pun. Mungkin habis pada umur 35 kita boleh lepas kita bahagian kan, tanding naik untuk bahagian ke bikin bahagian kan. Tapi cuma saya tambah sikit lah. Armada Kedah ni telah di build up tu kita dengan tali persahabatan yang agak kuat lah. Zaman ni pada zaman awal pertumbuhan Armada sendiri. Masa tu kita dapat perjalanan Armada pada yang masa dulu dengan yang law ni yang kami sendiri pimpin, dan saya sendiri pun naik ke bawah. Pada ADK Armada bahagian, naik kepada G5 Armada bahagian, dan akhir sekali Ketua Armada bahagian, dan dilantik pula oleh Sofi Yudin dan saudara Najib sebagai PSU yang membantu mereka ni. Tapi bagi saya tu perjalanan Armada pada setiap tahun tu memang ada peningkatan lah. Perjalanan yang telah dibina daripada perbuatan Armada yang dahulu. Ada improvement. Ada improvement dan benda tu belum jadi Armada Kedah sendiri jadi kuat benda tu. Pemain pi lah macam mana pun, pemain pi lah macam bom, balik bom kami pun benda tu takkan goyang. So dia memang mungkin memang antara kami sendiri pun memang strong benda tu. Kami bukan setakat berpolitik saja. Kami berkawan dan jadi ibarat kata macam family lah Armada ni, Armada Kedah ni. Tak ada. Dia sebenarnya bukannya kita dah diasuh dan kita dah tengok pimpinan terdahulu ni buat macam mana kan. Bila mai dekat kita yang jadi pimpinan utama di Negeri Kedah Armada Negeri Kedah ni,
kita tak boleh lah nak buat macam orang buat dulu. Ya kan? Kita kena buat elok-elok, kita kena jaga kita punya rakan-rakan, ketua-ketua armada di setiap bahagian ni kena jaga elok lah supaya jangan jadi macam dulu kan. Kita nak belajar daripada kesilapan, kan kita nak ulangi kesilapan dulu pula kan. Jadi saya rasa steady lah armada Kedah setakat lah. Di Kedah ada berapa banyak bahagian armada? 15 bahagian. Yang 15 semua aktif. Semua 100%. Ada program. Ada program. Dahsyat. Tapi alhamdulillah di Kedah ni sebab kita kerajaan. Banyakkan kerajaan kita negeri punya Kedah. kerajaan kan. Bahagian-bahagian pun banyakkan YB yang tu pun bahagian tu kerajaan. Betul-betul bahagian. Ya. So benda tu impact daripada armada pun ada orang kata berjalan. Ada program semua YB armada Gunakanlah pun untuk program. semua lah. Ini program yang banyak. Okay. So bagi kami di kepimpinan atasan ni, bagi kami tak ada masalah di Kedah lah. Cuma kadang-kadang adalah sikit kekalahan tu biasalah bagi kami. Tapi benda tu kita boleh solvekan dengan baik. Sebab kita percaya is ada. Kalau ni orang kata dalam politik ni orang tak percaya sangat dia. Tapi kami ni lain. Apa nanti Kedah ni lain. Dia ada Tak satu. percaya. Kita kena macam ulang. Ini ulang. Memang tak ada masalah. Kalau ada masalah apa-apa kita akan bincang benda tu, kita akan solve benda tu, tak ada masalah. Bagi aku diletak sebagai PSU ni memang aku percaya 100% kepada Sophie sebagai Ketua Armada Negeri dan Saudara Najib sebagai NKA lah. Memang dua pen ni bagi kami yang menghidupkan Armada Kedah, yang menyebabkan Armada Kedah sendiri tu strong. Dia rasa macam nak kena buat satu podcast untuk armada saja. Ya, boleh. Jadi kita boleh jemput Saudara Sophie kan sebagai Kalau Ketua. kita jemput dari Sophie Rekan-rekan G5 ni. Boleh benda tu. Sembang. Betul. So, okay. Untuk Armada Malaysia, kan kita baru dapat seorang pembentuk baru, iaitu saudara YB Himan Idham. Apa pendapat tentang YB Himan? Bermula dengan saudara Najib tu? Baik, kenaan dengan Ketua Armada Nasional yang awal apa baru menerajui armada ni selama dekat setahun pun dekat setahun hampir setahun. Saya sebenarnya baru mengenali beliau ni dengan lebih dekat. Kebetulan kita punya ketua bahagian di Teluk dulu ni kita bertugas dengan dia. Di Kuala Lumpur tu. YB Ashraf pula Bertugas bekerja dengan Datuk Seri Azmi yang juga YB Himan dia adalah setiausaha politik dah pada kita. Jadi banyaklah YB acak bercerita kat kita dengan tentang kebaikan, kepaduan, ketumbukan dia tu. Ketumbukan YB Himan dia ni dalam memimpin PKN pada ketika tu pemuda bukan parti AMK. AMK. Ya, AMK. Angkatan Muda Keadilan. Dulu AMK, lepas tu dia jadi PN, pemuda PN. Pemuda PKN. Parti Memang nampak sangat menarik dan kita rasa ini adalah satu ketua armada yang wajib kita support kan. Dan alhamdulillah hari ini terbukti. Betul ya? Terbukti. Bila kita dah dapat satu, kita boleh tengoklah dengan wujudnya macam-macam jabatan dalam urusan armada Malaysia tu. Wujudnya juga markas latihan, fellow Dewan Muda. Saya rasa armada pemuda-pemuda dalam parti lain pun saya rasa tak ada yang macam-macam ni. Tapi bila Iman Idham menerogi armada ni, kita dapat lihat peningkatan demi peningkatan dalam urusan armada. Dan bangga juga dengan saya pun, kami berdua ni pun jadi fesi dalam markas latihan. Boleh tanya, markas latihan ni apa? Markas? Saya sebabnya markas latihan ni saya fesi yang sapi. Yang pergi selalu ni bangga. Jadi dia Bangga salah sikit, apa itu markas? Okey, markas latihan armada ni yang ditubuhkan oleh YB Himan Hamili di Gopeng, bertempat di Camp Himalaya and Rock Garden. Okey. Di situ dia buat satu markas latihan untuk armada-armada kita. So armada-armada yang baru-baru yang menerjui negeri masing-masing telah dipilih ataupun dipanggil untuk menjalani latihan di dalam
markah itulah, dan modul-modul latihan tu semua tu disediakan oleh YB Hilman sendiri. Oh. Macam aku sendiri pun selaku buat sendiri? ya, boleh buat sendiri gitu. So macam aku sendiri pun selaku jurulatih atau potensi yang berkhidmat dalam markah tu lah. So kita ada beberapa lagi jurulatih yang berpengalaman dan latar belakang yang berbeza lah yang melalui markah latihan tu. So markah latihan tu pula dibuat setiap bulan. Setiap hujung bulan dia akan buat satu markas selama 3 hari 2 malam. Sesi intake tu. So alhamdulillah hari kita dah berjaya mengeluarkan sebanyak 5 angkatan daripada markas latihan tu. Satu angkatan berapa orang? 40 orang. 40, kadang-kadang ada 20 atas penyertaan yang dihantar oleh ketua-ketua badan negeri yang lain. Dia setiap negeri akan hantar. Ya, kena hantar. Dia sebenarnya sejak negeri kan tak, tapi dia tak semestinya kawan ni ahli armada. Ya, Okey, kan ahli armada apa boleh main tak? Balik pada situ pun ahli armada boleh. boleh. Dia open, dia open. Jadi kita Tak, boleh kita tolong tahu. promote dekat kita punya penonton-penonton. Ya, boleh. Kalau kata Tak nak salah. join kita punya tu boleh. Nanti kita akan sertakan Kita dah QR. Boleh. So dia punya modul tu yang di Terus cakap sikit modul tu tentang semua politik, tema politik ke apa? No. Tak ada orang. benda tu lebih ke arah bonding antara armada sendiri. Kalau siapa yang dah biasa hadir ke markah latihan tu daripada angkatan 1 sampai ke angkatan 5 tak silap aku kan. So kita nampak peningkatan daripada budak-budak tu keluar daripada markah tu, dia punya bonding di antara armada lain tu agak kuat. Benda tu. Itu yang first yang kita tanam dalam markah latihan tu lah. 3 hari tu. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam tu dia, walaupun kita tengok macam singkat, macam pendek masa dia kan, dia jangka masa dia. Tetapi dalam 3 hari 2 malam tu memang Wabi Hilman sendiri yang akan monitor benda tu. Dia sendiri yang akan ada Dia turun. Dia turun. Setiap batch. Setiap dia turun. Yang tu, bila dia turun dan dia touch Dia sekadar YB bukan. turun merasmi, No, turun bukan. penutup, bukan dia? Bukan. Tapi kalau tengok daripada latihan yang dia buat tu memang terbukti memang berjaya melahirkan armada-armada yang lebih berjiwa kepatihan, jiwa ni lah apa patriotik apa yang jiwa Kenegaraan lah. Kenegaraan. Semangat untuk berjuang bersama parti. Tapi bila kita kalau tanyalah angkatan berapa pun Wabi Hilman di camp macam mana? Dia tak ada satu gap antara aku YB, aku bos. Hampa ni budak-budak. So tak ada gap tak. Bila dalam camp semua sama. Termasuk YB sendiri. Dia akan tidur sekatik, bukan sekatik. Ya, bukan. Dia tidur satu Dom. dom sekali juga. Dia duduk atas lantai lah. Kami duduk atas lantai. Setengah Siapa dia? YB. Wow. Serta ni kita sediakan katil 2 tingkat daripada Ada kan. betul, ya. Macam kami pula bilik untuk kemah untuk fesi atau juranting, kami tidur ni ya. Mana? Sama yang mana selesai. Mana sempat. Yang ada sempat boleh tengok. Itu sama juga macam YB Hilman. Atas lantai tidur. Dia mau. Memang. Benda tu memang apa yang budak-budak lain rasa, kami pun rasa benda tu. So memang dia punya penekanan memang bonding di antara armada-armada tu kita. Dan yang untuk markah latihan ni kuat, macam peserta pun bukan kali-kali. Daripada YB pun tetap jadi peserta. Contohnya YB Izhar. Okey, YB Izhar. daripada Penang. Ada Semanjaya. Semanjaya. Lepas tu YB Syed memang kita kata YB Syed tu penggarap markah latihan tu. Okey. So esko apa tu? Macam Ali Nayan. Ali Nayan pun bisa join juga jadi sebagai peserta. Ketua Armada Negeri Melaka pun jadi sebagai peserta. Mereka boleh downgradekan diri mereka tu bila dalam camp, hampa bukan siapa-siapa pun. Hanya kami saya yang berkuasa dalam camp. Nampak kena bangun berbaring. Dia baring, Nyanyi lagu. nyanyi semua dia kena. Pakai baju sama dengan ni. Ya, sama. Kena rendam. Tendam. Pukul 3 pagi pun rendam dalam sungai. Ya. Tapi bila kita tengok pada situ memang YB yang dah jadi peserta ataupun ketua-ketua armada yang jadi peserta, memang dia boleh tengok dia punya ego tu dia boleh turunkan lah. Dia pun tak bawa title sebagai ketua armada negeri ataupun YB dalam markah tu. So memang kita dah terapkan pada hampa masuk markah ni, hampa tu bukan siapa-siapa, kita sama semua. Cuma hampa serta kami dah latih lah tu. Tapi bila keluar tu kami tak tahu apa lah kan. Normal betul. Tapi di dalam markah hampa kena follow lah modul-modul yang kita sediakan.
dan lagi satu, Armada Malaysia ni dulu kalau kita Armada pimpinan tadi pernah pimpinan WAF. Okey. Tak ada lagi saya pasal brigade. Ya, Brigade. Brigade ni apa pula? Brigade ni dia macam dengan kalau kita ikut peti dia ni dia jadi jabatan amal. Dia macam Okey, rela. brigade ni di bawah armada juga. Sukarelawan lah, Sukarelawan. Okey. Okey. Dan sekarang ni dah terwujud. Brigade. Lahir pada makan. Dahsyat. Enggak kan? Dahsyat, saya pun tak jangka brigade nak jadi sementara tu. Ya, baik dia. Viral. Kan viral baju dulu kan. Kita pun baju ni Baju macam baju tentera tu, baju yang beret merah tu. Okey. viral baju tu dulu. Macam mula-mula tu. Tapi saya pada baju tu lah ni. Saya pada baju tu. Jadi baju gampang. Saya ada baju tu. Jadi itulah kita dapat hebat pimpinan di bawah YB Ilmat Ilham. Ada juga macam ketua-ketua Malaysia sebelum ni pun ada juga kelebihan-kelebihan yang mereka bawa. Tak nafikan benda tu, tapi untuk yang pada kali ni memang di bawah YB Ilham memang perubahannya tu ambak ketara lah sebenarnya. Dia masuk dia jadi teknik tu memang perubahan. Memang kalau boleh kata memang setiap camp tu dia akan ada. Dia tak tunggu setahun dulu Ada setiap bulan tahun ni bulan. orang kata kalau orang ni tahun ni kenal dulu ketua Armada siapa Ya. ni masing-masing tak dia hentam pun Dah hentam tu dalam itu modul-modul yang dia buat tu memang bagi impact yang besar pada kita. macam ketua-ketua Armada start ni saya tak terkejut lah. Oi, apa benda dia ni tak kena buat tiba-tiba. Ada. Kalau ikut saya ni memang orang bukan minat pun nak masuk tu hutan. Oh, duduk di dalam hutan tu. Tadi minyak boleh. Tiba-tiba nama saya naik sebagai FSC untuk pergi latihan mula tu kita pergi tu, latihan FSC tu. Wish. Dan itu pun kami terus lah. Oh, kita tahu latu dulu, kami ada latu dulu. Kami buruk kami. Dilatih oleh coach yang bukan lama lah. Coach Z masa tu. Bazek. Abang Z tu. Kami sendiri yang kena latihan modul-modul yang sebelum kita pergi peserta ni kami kena dulu. Woi, lembek. Balik tu kami duduk tu 3 hari 2 malam. Balik itu tu lembek. Memang keren betul betul. Apa pula nak jadi face Ya, akan ingat. betul. Train tu dah. Jadi macam aku sendiri tak ada masalah sebab memang jiwa aku ke arah sukarelawan tu. Memang aku dalam belia memang aku buat program-program ni tu tak ada masalah. Tapi bila kawan-kawan kita yang bukan daripada kalangan belia macam Najib sendiri pun bila kita tengok dia pun kita tengok pasal kena 3 kilo. Macam dengan cerita budaya aku kena tahu. Aku kena, oi. Aku tahu yang mana ni aku ni kan minat pun nak tidur ni mau banyak ni. Hampa kena dengan pelajar-pelajar yang ni. Sama. Sama Dua dia sama juga. Dia kena hampa kena ada teruk, dia paling relax lah sikit aku. Tapi bila kita dah kena tahu, kita pun kat depan sama kan. Itulah seronoknya kelebihan. Tapi kami semua sekarang ni, dulu kalau kita pergi persidangan lagu tahunan ni duduk dengan geng-geng bahagia kita aja kan. Law ni bila pergi persidangan lagu tahunan tu memang geng-geng markas latihan ni semua kenal jadi baik ni. Kau nampaklah perubahan di antara kalangan Armada sendiri pun. Kawan-kawan macam bonding kan? Bonding yang dibuat oleh modul yang dibuat oleh YB Ilman tu memang padu lah. Anytime kalau hampir mana-mana, sebelum ni kalau kita pergi mana-mana pun dia pun tak tahu siapa, tapi bila kita pergi ke sini satu tempat kita tahu, oh kawan ni ada sini, kawan ni ada sini. So mudah kita punya perjalanan kita ataupun pengenalan kita di antara Armada tu. Itu yang best. Takat kena kendam tu biasalah kan. Anak di politik tu. Kita kena tak faham. Okey, saja kita sudah sampai ke penghujung rancangan. So, boleh saudara Najib satu ucapan ringkas untuk sebagai Gulungan apa gulungan? Ayat politik apa orang politik ni dah gulungan. Baik, sekiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mewakili untuk sesi mula ni, mewakililah Armada Negeri Kedah. Nak mengharapkan anak-anak muda yang ada di seluruh negeri Kedah ni untuk sama-sama bersama dengan kami menjadi ahli Parti Peribumi Bersatu Malaysia, khususnya menyertai pemuda
armada lah di sayap, sebagai sayap satu di negeri Kedah, setiap bahagian yang berada dalam negeri Kedah ni. Untuk kita nak memperkuat dan memperkukuhkan kembali satu ni dengan sokongan yang anak muda, anak muda ni sebenarnya kena bergerak aktif dalam politik lah. Ya. Bila kita duk tengok anak muda ni kebanyakan dia kurang minat dengan politik kan. Semua juga game lah. Ya. Banyak game, banyak jenis tu lara-lara ni. Lara tu boleh, kita pun banyak lara. Lara ni boleh. Apa kata lapar ni best. Lara ni boleh. Lara pun lara, kita lara juga. Tapi politik ni kita kena ambil tahu sebab politik ni lah yang akan mencorakkan keseluruhan urusan di dalam kita punya Malaysia ni lah. Baik, daripada saya, jom sertai bersatu. Saudara Faiz. Okey, macam yang dikatakan oleh Najib, saya nak cakap benda yang sama juga, tapi dah Najib mulakan dulu. Tu idea saya pun dah habis lah. Cuma saya ingin menyeru kepada anak-anak muda yang berada di Kedah maupun di mana-mana luar, sertailah politik demi masa depan anak bangsa kita. Politik ni mungkinlah bagi sesetengah orang tu tak penting daripada zaman lalu ni kan. Tapi zaman lalu ni politik tu amat penting lah untuk mencorak langkah anak-anak kita di masa depan nanti. So sertailah politik dan lebih penting sertailah armada bersatu negeri Kedah. Bersama-sama kita berjalan ataupun bangkit untuk melawan apa ni? Penindasan. Penindasan yang dilakukan oleh betul lah? Oleh tu. Oleh tu. Yang kita sebut benda tu lagi kena men. So, saya menyeru agar anak muda kita bangkit. Sekian, terima kasih. Okay. So saya terima kasih kepada yang menonton video podcast Arkitek Bangsa ni. So, terima kasih kepada saudara Najib dan saudara Faiz kerana hadir pada podcast episod pertama ni. Ya. Saya tak tahu nak cakap apa lah. So kita tamatkan. Assalamualaikum.